dahulukan dengan sembahyang. Karena buat tinggal sembahyang buat yang paling raya dosa je ketimbang dosa-dosa yang lain. Ya, menyatakan kalau dia yang pertama le syirik. Syirku billah, syirik dengan Allah Taala. Yang dosa yang hendak pampun Allah Taala, mati dalam keadaan syirik. Terdahulu mati dalam keadaan syirik, yang hendak pampun dosa Allah Taala, kekal dalam neraka. Menyoji le berbuat syirik kemudian bertobat, ilaki ampun Allah Taala, maka tetap pampun Allah Taala. Di bawahnya adalah tarikus salah, kemudian membunuh, berzina. Yang dosa-dosa raya. Kerak-kerak ya. Berbiraya dosa. Jadi, katanya toki-toki ya. Uru-uru yang nak sembayang ya. Anak payah hajuk tegak tadi gaji pun naik gede. Anak payah hajuk tegak ke orang yang nak sembayang. Hansah tajuk tegak ke orang yang nak sembayang. Kiban yang kekun syirik tu deh. Makna syirik adalah menyekutukan Allah Ta'ala. Tengok kata semah kakun ke Allah. Tak semah makhluk Allah. Kata putuhan hamba. Hanali temu Tuhan dengan Allah Ta'ala. Kata semah tahu tu. Semah pakai. Kata semah kelemu. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Syirik. Baik tua tep-tep lah. Ditaking dengan kurem tuanya. Hanya jadi semua barangkah. Tinggal bunga. Macet tak pada. Donu hadun kiban on dalam on. Mana ku bintih beda. Cik Sam, Pak Cik Sam. Man misalnya tayong hana ada tepu dengan hana sembayang kiban tungku mio tajuk takut yang tayong hana berdosa tu. Mio tajuk takut ku dia yang hana sembayang hana tepu dia hana berdosa. Mam mio dia hana sembayang hanya tajuk takut. Hanya gedenya toki bos kide. Hana sembayang hanya tajuk takut gaji. Fala tusfa'u zakah liman la salata fi. Tidak boleh serah zakat kepada orang yang hana sembayang. Ketau si tajuk ke wali ji, ke yah, ke mak ke ada orang yang nak sembahyang, ke keluarga yang nak sembahyang, ke je hanya jauh. Hana hak je tak miliki. Karena orang yang nak sembahyangnya ghairu muhtaram. Lebih god dia lemo je. Lebih god dia je ketimbang dia lemo. Yang ghairu muhtaram, tarikus salah. Yang dalam hukum. Hanya yang dosa nak tokin jauh-jauh tak ke kena buah yang nak sembahyang. Kecuali ni berah wajib yang jauh-jauh tak ke tapi kata sembahyang. Mana Nabi na gelarang lagi yang tungku. Idul Fakar. Baca kitab. Duk berat. Baca-baca Nabi li. Alah. Mungkin tak pula habis dah baca. Ya. Yang pernah cok-cok tak ke kau broker nah, yang nak sembahyang nak jauh pulang dia tak kau. Pun dah jauh tak ke aku nak sembahyang. Karena sumber hukumnya bukan berarti mio hana perah Nabi. Gawat tak laga yang tunggu ya dia. Pakan ya dia. Tanya pun ada ejek Nabi. Sebab baca-bacanya Nabi nak pegah, nak menulislah Al-Quran. Sementara di bawahnya nak kitab, nak asar para sahabat, nak Al-Quran. Tanya kekah hendak ejek Nabi, putar ejek Nabi. Subhanallah, na'udzubillah. Nampak ke pegah dalam kitab? Karena yang biasa je dia yang menan. Man Nabi nak pegah, yang biasa je awak Wahabi dia yang menan. Kak. Empat nak berah tak empat ke berah kalian nyokan Nabi yang berah tapi kitab tapi ke syarih je daripada hadis nabawiyah fasikin illa in ulama annahu yasta'inu biha ala ma'siyatin fayahrumu in aiza faidatun afta bidzalika annahu laisa litariki salah
Jadi terhadap yang kali perahnya bahawa tidak boleh tajuk takut bagi orang tinggal sembahyang. Akan pun demam qabduha oleh terimanya zakat. Wa ini stahabkaha sekalipun orang yang nak sembahyangnya ji mustahil takut. Ya. Kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 126 juzuk 1. Tiang je tak ke orang yang nak sembahyang. Yang tepeh rumah terbawanya tak digai lagi jaga dum. Sembahyang kan. Kan pertanyaan nan bekah le Nabi. Mandung kitabnya sumber je daripada Nabi, daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran sumber hukumnya. Menyan Wahabi yang hendak pegah le Rasulullah mandung bid'ah. Yang hendak tulis Al-Quran mandung bid'ahnya Wahabiyah. Tanya pandai menang. Tanya sumber hukum Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, asar para sahabat, ijma, qiyas. Ya, sumber hukum dia. Jadi pertanyaan menyoba tanya Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab apa? Ya, baru betul pertanyaan. Menang. Titik kata perkah kena hukum je. Yang baik nak rentak alung dalam kitab apa? Pasti dalam kitab. Kerana mungkin lepas sama dia kan kajak laba ke dia. Neganya si Wahabi si kami kan. Berarti kejamtat pendapat ahli ulama yang negara contoh. Lagi jauh. Kejam. Berarti yang menyanakan kejam kali ulama nekelah wadala kal bahaim balhum adal. Orang yang nak mata nak kalam kebaikan, nak geliung nak kalam kenasihat, nak dengar nasihat bal kal bahaim lagi binatang. Nanti je nekun ke Al-Quran gasaran. Nanti je kan bahasa Al-Quran yang gasaran. Karena Allah nekun binatang orang yang clear. Yang nak dengar nasihat. Buddha yang hana dengar, yang hana ngin kebenaran. Jadi apa ayat Al-Qurannya? Kal bahaim balhum adal. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nanti je apa Al-Quran yang gasaran? Bahasa kitab, bahasa Al-Quran itu tegas, lugas. Ya benar. Muri ju kolot. Nyo tak fitrah ke bang udah. Tak terima ngejuk bagi urung buat malam puasa. Tarik aja gede. Yang penting tu banyak tinggal. Putak kam aja gede menyokam tak ku be. Be. Yang be rentak ke yang. Tanya titik kata buat. Nak sumber hukum. Tengok orang buat sebab makanya hai dungku bangai hai nyo pule nak je kacau takut kat sembayang baik kepiah tu minum sembayang hana bu preh-preh je ket. Bak kena baca teluk belanga yang lem kan dipikir legok tunggu dah sibuk laki-laki je ke nak sembayang habis ke perahu urang dia ke pasal urang lampang baik kacung nak jadi tu biji baik dia ke pasal urang lampang kacung lom. Kaji pio puruk-puruk urang yang ada jalan tadi. Tunggu saudara gatin hana sembayang pujuk Nabi jaga. Hanjut juk takut kurang yang hana sembayang. Kecuali orang hana depu. Tengok bau unjuk takut nak sembayang hana tu hanjut juk takut. Nak kun je mun nak kemah. Ilo hanjut pujuk takut karo. Pas pujuk kurang lain. Supaya nak jinak je, nak itim sembayang. Kecuali je nak kun. Nyojo pujuk takut tapi mulai detinya baik aku bah sembayang leh je. Ya mana je.
Ah. Mbak. Atau le dah juk tak ke je pakai wa masjid. Kau mana halang kampung kau le ana sembayang pakri tak ke ni. Angku mana-mana. Maka ji tanya kan. Serba salah. Nah, benar. Hana alasan karena tinggal sembayangnya tariku salahnya ghairu muhtaram. Jadi tariku salahnya ghairu muhtaram. Jangankan ngurung ngam binatang lebih baik binatang ngurung ya na sembayang. Sementara juk zakatnya adalah untuk salah satu alasan je adalah untuk perjinya, untuk memenuhi kebutuhan. Sementara ji hana sembayang. Yang ketahu kita juk zakat punya ji hana sembayang ke ahli waris ji, ke mak, ke yah, ke ado yang hana sembayang. Puja tabuh ke sirau dia mantan nuku lagi ke dayahnya long terus zakat. Padahal je buh zakat ke dayah. Ke panitia dayah je yang naik mutang. Dan baik mandum kena pi tajuk dah bagi baju tahu yang dah manfaat. Maksud nak jaga waktu hidup baik mandum pi kena dah bagi orang lain. Panai yang kena tok manfaat mai gok kena ti manfaat. Benar. Jika mana ji cara juk zakat. Maksud dia dah muka pai Malaya Jakarta. Nyan tabuh hinan sebahagian tak kirim kena baju. Baik mandum hinan dan bim. Nyan tabuh hinan mandum yang god. Tabuh mandum buat tempat dia muka yang god. Ketimbang tabuh hinan bacut tak kirim kena bacut. Nah. Tak kirim kena mandumu kampung hana tabuh hidim bacutnya hana gad. Kurang gad dalam mustahil zakat, dalam zakat. Ji zakat pak yang temukan hinan betul. Tabuh hinan buat tempat temukan sebahagian tak kirim kampung sebahagian. Nyan mukabil masyhur je nakal zakat. Dayah hanya hijau zakat kecuali panitia yang naik mutang ada nan pembangunan dayah. Man zakat ke beda agama haji hanya sembahyang aja jauh zakat ke beda agama. Ni nak pergi zakat kafe. Mau kurban aja tak jauh kurang kafe kecuali untuk pejina haji. Nyandek tunggu kai sembayang karena jaga kan karena Allah kakak lebih gad ketimbang naik sembayang. Bah sembayang gede boh sembayang karena jaga atau kan bah sembayang julai gede. Nyan be do napi be ya tham. Waknyo naik sembayang karena jaga tu kan ya tham nyan lem bah sembayang ju gede karena jaga dile. Singa kata pupah niat menteng hana payah yu sembayang le. Be tempe singa sembayang payah tayu niat payah terpupah lo. He ta surah. Nyo bah sembayang ju di. Don doki bagi de payah ke mana buah. Idong ado kami anak sembahyang hanya kujuk tekeun. Idong doki na buah ni sembahyang dosa ni. Siap kak ika. Idong doki kan na buah ni sembahyang kan dosa ni. Dosa ni don doki. Na buah ni sembahyang. Karena jinya lamian do ni dari bagi de yang dianggap lamian. Orang yang bekerja lero ni. Ane sembahyang yang mengikat dengan roh ni toki. Wah ni juga nak buah sembahyang. Baik dengar hiatan Jumaat ni mukat. Nak laba 2,000 perak bagi dia roh Jumaat nana ni YouTube. Toki bangai. Ni ujak lambat terapuh. Kak. Dekat kelong ni jo lo ni yatim. Menyohana ditim mure. Nyohana ditim. Nyan kita yang toki lah selapi kan lepas kewajiban. Tapi orangnya kenyang persoalan. Toki kena buah sandu nak naik sembahyang. Anak buah naik sembahyang, toki pidai sembahyang. Urus Jumaat tapat toki kena buah anak ajak Jumaat. Urus Jumaat dia belum kau anak buah. Angker goreng. Ya dah hotel. Aja yang leh.